Boleh jadi celaan secara jelas itu lebih buruk berbanding celaan secara halus. Atau perian, kerana perian ialah tindakan memperbodoh dan menghina akal seseorang. Pernah dengar perkataan sarkazm tak? Sarkastik. Ada juga sarkastik dalam budaya kita sehari-hari. Contohnya apa? Cari barang tu pakai lutut ke? Pernah dengar tak? Kalau kasar sikit, otak tu letak kat mana? Bahasa Melayu yang dia nak sampaikan satu benda yang straightforward, tapi ubah dia pergi ke jalan yang jauh sikit. Tujuannya adalah untuk menjadikan benda tu olok-olok. Benda tu Syekh Majdi Maki sebut memperbodoh dan menghina akal seseorang. Orang yang mendengar rasa macam dah kena attack dah, tapi tak kena attack directly. Jadi luka dia jadi dua kali luka. Kalau kat rumah dia cakap dekat anak kita, biarlah mainan tu berterabur. Memang rumah ni menjaga pun. Situasi pertama. Yang kedua, jom kita kemas barang. Mak bagi masa lagi 10 minit untuk kemaskan semua barang ni, letak dalam kotak mainan. Yang kedua, mana lagi elok? Yang kedua. Benda tu berlaku dalam masyarakat kita. Kenapa agak-agak? Sebab kadang-kadang orang perempuan ni dia kaya emosi. So dia kreatif. Kreatif. Sebab tu bahasa Melayu kita pun bahasa yang kreatif. Bahasa Melayu dia ada banyak kiasan, betul tak? Dia ada banyak kiasan ni, benda yang baik lah sebenarnya, supaya dia sampaikan satu mesej tu tidak terlalu direct. Tapi di sisi yang lain, menjadi tidak direct pun tak bagus juga bila orang yang mendengar rasa macam diperbodohkan. Jadi apa cara terbaik? Apa cara terbaik antara dua yang ekstrim? Satu, berkias, terlalu berkias tapi tak nak direct. Yang ketiga, terlalu direct tapi tak hormat pula. Kan ada dua kutub yang berbeza. Tengah-tengah dia adalah boleh berkias sekali-sekala, ataupun boleh tidak direct tapi asertif kita bagi. Maksudnya cakap secara objektif. Cakap tu untuk tujuan secara jelas supaya orang tu faham secara jelas.